Ini patutnya apa yang harus dia punya fokus kali ni lah, tengok dekat dengan pilihan raya kan. Mungkin Fokusnya ialah untuk kemahati dan pilihan raya. masih raya. Perpaduan parti, alhamdulillah kita perjuangan kita baik. Ada sisi dalaman. Kerjasama dengan parti lain mungkin boleh di situ tak? InsyaAllah kita akan sentuh. Iaitulah tema kita nak mengajak perpaduan umat. Perpaduan orang Melayu Islam dan orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Itu. Cik, kita ada jemput daripada UMNO. Lagi parti mana yang kita akan jemput untuk start? Jemputnya parti-parti rakan lah dalam Pakatan Nasional. Dalam parti yang nak kerjasama dengan kita. UMNO dijemput. Bersatu memang tak akan dijemput lah. Yang bersatu nama dia dah keluar dah daripada Pakatan Nasional. Cik, maksudnya ruang damai dengan bersatu tu memang tak terbuka dah ke? Ya. Ruang damai dengan bersatu memang tak akan terbuka dah ke? Tengok pada dasarnya dia dah lawan kita masa pilihan raya. Tahun ini 9 kan dia bertanding lawan kita. Jadi kita tutup je lah. Ayah dah, dia dah lawan dah. Jadi pula ada kenyataan dah nak ikut PS sama dengan PS. Cik, pasal PN Melaka sikit cik, BN kata dia tiada kompromi lah, 21 kursi tu memang dia orang nak. Itu Masih jaga dalam dia sepadan. perbincangan. Sedia ke maknanya? Perbincangan sudah dibuat. Okey. Tapi Cik, bila nak mutamat tu Cik? Muktamad insyaAllah bila diumumkan Dewan Melaka dibubarkan. Siapa nama kita nak umum calon, kita muktamad insyaAllah. Cik, masa perkembangan mungkin dipanggil polis baru ni, ada perkembangan cik mungkin Ya. yang dipanggil polis baru ni tu? Boleh biasa je. Biasa je soal bila orang buat report. Boleh kena jumpa lah. Dan dia soal. Hanya kita jawab lah. Semua soalan kan dijawab di mahkamah. Mungkin ada pertuduhan ke tak ada? Jangka Tak ada lagi. sekarang tak ada lagi. Cuma panggil untuk bantu keterangan je lah. Angkat keterangan dia. Ya, cik, minda presiden tu berkaitan dengan apa cik? Tajuk Ya. apa tu? Yang minda presiden yang dipanggil untuk dia buat report. Apa yang saya tulis tu ialah kenyataan dalam perlembagaan BAP. Dan sejarah dia. Dia tak ada dalam itu sejarah dia. Apapun akan jawab di mahkamah lah kalau Di dipanggil. mahkamah. Perlembagaan, saya sebut perlembagaan dia. Okey.